Guys, ni kali pertama main Taman Negeri Bukit Pancur. Agak ke dalam juga. So let's see apa yang ada dekat sini. So perjalanannya melalui kampung. So kita tengoklah apa yang ada. Agak sempit lah laluan kat sini, kena mengamalkan toleransi. So let's see. One eternity later. Dah sampai dah. Tapi kereta boleh masuk ke? Boleh kot no. Let's try. 5 minutes later. Bila dah sampai hujung ni, agak lawa. Selamat datang. Alhamdulillah. Oh, ada orang datang juga kat sini. Okay, so let's see what's available here. Let's find a parking. So inilah kawasan dia. Kita dah sampai ke. Selamat datang ke Taman Negeri Bukit Pancur. Let's have a look. Taman Negeri Bukit Pancur, Kementerian Pelancongan. Dan selamat datang ke Taman Negeri Bukit Pancur. Jom explore. Boleh nampak tak? So ada ni, ada camping. Sabombok pun ada kantin makan kat sini. Nice. Seleko selera. Tengok dekat sini, macam-macam lah. Ada chalet, laluan denai hutan, ada macam-macam lagi. So taman permainan kanak-kanak pun dekat situ. Very nice lah. Toilet semua pun ada. Tengok pokok, nature, besar-besar semua. All this macam-macam lah. I think if you like jogging, nature, fresh breath of air, boleh main sini. Tapak parking dia pun luas, boleh main buat konten juga. Dalam ni kereta tak boleh masuk. Okay, membesar dah lama, lalu punya lama. First time sampai ke sini. You see, massive trees I tell you. Gila-gila besar ya. Oh, gila-gila besar guys. Oh, gila pokok apa ni? Rian apa? Aromatica. Itu lah kau boleh baca apa. Okay, see, massive trees, besar tinggi. Oh, which is very amazing. Boleh main lagi. Tapi kalau you ada aktiviti bawa kawan-kawan lebih best lah. Okay, sama buat tengok ada kedai makan. Lapar, makan dulu. Baru kita balik office. Bye bye.